Berkibar megah jalur gemilang, lambang negara penuh cemerlang, merdeka diwarisi sepanjang zaman, dipelihara dengan kasih dan perpaduan. Setiap kali tibanya bulan Ogos, seluruh rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan dengan penuh kebanggaan dan semangat patriotik. Namun, sambutan Hari Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu patriotik. Sebaliknya, kemerdekaan mengajar kita untuk hidup sebagai masyarakat yang saling menghormati, bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain. Inilah yang dinamakan semangat kemasyarakatan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun berbeza latar belakang, kita tetap hidup aman di bawah satu bumbung, iaitu Malaysia. Keamanan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan para pejuang yang berjuang tanpa mengenal penat demi memastikan generasi hari ini dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Sebagai murid, apakah peranan kita dalam memupuk semangat kemasyarakatan? Pertama, kita hendaklah menghormati guru, rakan dan warga sekolah tanpa mengira kaum atau agama. Kedua, apa ya? Kedua, kita perlulah mengamalkan sikap tolong-menolong. Contohnya, kita perlu membantu rakan kita yang sukar dalam pelajaran, gotong royong atau membersihkan kelas dan menjaga kebersihan kawasan sekolah. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita menghayati tema sambutan ini dengan menyemarakkan rasa cinta akan negara melalui perpaduan dan kemasyarakatan. Kemerdekaan bukan sahaja sejarah yang dipelajari di dalam buku teks, tetapi amanah yang perlu dipelihara bersama. Merdeka! Merdeka! Merdeka!